Pencen bukan hak mutlak. Faedah persaraan bukan merupakan hak mutlak seseorang ahli kerajaan. Tiada seorang pun yang boleh mempunyai hak untuk mendapat pampasan bagi perkhidmatan yang lepas atau untuk mendapat apa-apa pencen, ganjaran atau lain-lain faedah di bawah Akta Pencen. Walaupun anda layak untuk mendapatkan pencen semasa bersara nanti, pastikan duit pencen ini bukanlah satu-satunya simpanan persaraan anda. Kita ambil pengajaran yang berlaku di negara Greece lebih 10 tahun yang lalu, di mana negara tersebut mengalami kemelesetan ekonomi yang teruk sehingga kerajaan bertindak menutup semua bank bagi menyekat kesan lebih buruk kepada wang yang ada. Orang paling terkesan adalah pesara yang mana wang persaraan disekat pengeluaran. Apabila kebergantungan hidup anda mengharapkan gaji bulanan atau pencen tanpa apa-apa simpanan, apabila keadaan ekonomi yang jatuh teruk seperti negara Greece, keadaan kewangan anda akan terkesan untuk melangsungkan hidup. Kerana pakar-pakar kewangan, kita mesti ada simpanan untuk membantu pada keadaan seperti ini. Dan antara simpanan yang tidak terjejas dengan ekonomi negara atau dunia adalah emas. Ia adalah simpanan di luar sistem kewangan, bermakna jika terdapat sekatan pengeluaran simpanan anda di bank sekalipun, anda masih boleh bertahan dengan emas yang ada dalam simpanan sendiri. Emas ini bukanlah simpanan teragung. Tetapi apa yang saya kongsikan di sini adalah supaya kita pelbagaikan portfolio simpanan. Dan emas ini adalah simpanan yang bukan sahaja kalis inflasi, tetapi penyelamat sewaktu kegawatan ekonomi. Semoga perkongsian saya bermanfaat dan boleh follow saya untuk info lanjut tentang emas.